Alhamdulillah kita nak di penghujung-penghujung Ramadan dan tak lama lagi kita akan bakal menyambut Aidilfitri. Tapi jangan dilupakan pula, sedangkan kita masih di dalam bulan Ramadan, bulan penuh berkat, di mana bulan yang turun Al-Quran. Okey, jadi kita ambil peluang ni, okey. Last call sebelum kita habis dalam bulan Ramadan. Ambil peluang, ambil berkat dan ambil untuk mencari pahala, di mana tahun ini akan menjadi kita punya tahun yang lebih baik daripada tahun yang semalam, dan kita cari keredaan Allah supaya kita menjadi insan yang takwa. Amin, insya-Allah. Dan daripada bulan ni juga kita banyak belajar, pelbagai daripada sudut pemakanan, daripada sudut kesihatan kita, daripada sudut ibadat kita dan sudut mentaliti kita. Okey, awal-awal memang rasa susah, tapi bila buat setiap hari dia akan jadi senang. Yang membuatkan senang sebab kita buat setiap hari dan kita terbiasa. Bila terbiasa, kau akan jadi handal. Jadi itulah, jangan salahkan Tuhan sebab kita yang pilih jalan hidup kita.